Baik, kita akan pergi ke ahli panel yang sudah menjadi yang ketiga. Selepas ini saya akan buka ruang untuk tuan-tuan sekalian untuk mengajukan soalan. Jadi boleh bersiap sedia dari sekarang untuk mengarang-arang ayatnya itu untuk diajukan nanti. Ya. Baik, kita nak sentuh lagi satu isu dari sudut yang lain, iaitu di antara perkara yang sering dikaitkan oleh setengah pihak, iaitu mengaitkan suatu gerakan dakwah yang dijalankan ataupun yang dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun dilabelkan sebagai Wahabi ini oleh setengah pihak, dikaitkan dengan aktiviti keganasan. Masalahnya di Malaysia ini, antara individu ataupun tokoh yang dilabelkan dengan label Wahabi ini ialah Dr. Asri. Sama ada beliau setuju ataupun tak setuju, ini sudah pun berlaku. Nafi ataupun tak menafikan, ini sudah pun berlaku dan dimomokkan oleh setengah pihak. Wahabi itu pengganas, Dr. Asri Wahabi, Dr. Asri pengganas. Itu dia punya congak-congaknya begitu. Kita nak minta malam ini Dr. Asri, apakah pandangan beliau tentang hal ini? Apakah beliau ingin menjelaskan dengan sejelas-jelasnya supaya hal ini menjadi lebih terang lagi, bersuluh, supaya tidaklah lagi wujud sebarang keraguan yang meragukan semua pihak. Disilakan Dr. Asri. Assalamualaikum warahmatullahi. 2 minggu pergi Mekah, lama dah tak dengar perkataan Wahabi. Yang pertama, saya sebelum pergi pada tajuk soalan dikemukakan oleh pengurusi, saya sedikit tentang ISA ni. Semasa saya masih menjadi mufti, saya rasa saya masih konsisten dengan jawapan yang sama. Saya melihat bahawasanya ISA ni perlu adanya satu rombakan ataupun pembaikian. Menahan orang di atas dasarkan keselamatan dalam negeri tidak ada orang petikai, tetapi bagaimana seseorang itu disabitkan bersalah. Saya selalu buat contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha mengetahui, maha adil dan maha tahu. Pun begitu di akhirat kelak dia buat mahkamah di padang mahsyar, ditimbang amalan kita. Sehingga orang yang jahat, hatta jahat terhadap Fir'aun pun ditimbang amalan dia, sebab dia tahu jahat mana dia. Tiba-tiba kalaulah satu orang manusia, saya jumpa dengan mangsa-mangsa, keluarga mangsa yang datang jumpa saya, dia pun tak tahu apa pasal ni suami dia kena ni. Kalaupun tak boleh buat yang terbuka, mahkamah itu buatlah mekanisme yang lain yang membolehkan dia mempertahankan dirinya, walaupun tidak secara terbuka. Ada lawyernya, ada apa. Kerajaan kena fikirkan perkara ini secara serius. Dan pemerintah ni, ramai menteri dalam negeri ni dia jadi kemudian ditukar jadi menteri lain, dan juga polis dan ketua polis. Mungkin sebahagian mereka pun dah lupa orang yang mereka tahan, tetapi Allah tak lupa, dan orang yang ditahan juga tidak lupa. Sebab tu Quran selalu sebut, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhusu fihi al-absar. Jangan kamu sangka Allah lupa terhadap apa yang dibuat oleh orang yang zalim. Cuma kadang-kalanya dia dilewatkan pada hari yang dibeliakkan mata-mata. Saya pernah jumpa, kadang-kadang saya nak sebut, saya tahu seminar ni ramai sahabat-sahabat polis ada. Saya cakap, kita tak payah cakap atas dasar kuasa, tapi kita cakap atas dasar insan Muslim, hamba Allah. Saya, panel dan tuan-tuan semua
akan ada hari kita berakhir. Hatta pejawatan pun akan ada hari kita berakhir. Bukan semua orang boleh jadi polis sampai dia mati, ataupun hatta ulama, hatta orang besar. Tak ada di akhirat gelap kemudian dibariskan, oh ni VIP duk asing, ini tak ada di mahkamah. Tak ada. Kita tetap akan berhadapan dengan orang-orang yang kita zalim, kita tuduh, kita pukul, kita kata, pada hari di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Mungkin orang yang kita sepak tu kita pun dah tak ingat muka dia. Orang yang kita tuduh dan kita laporkan secara tidak benar, dia pun tak tahu siapakah yang melaporkan itu, kerana begitu tersembunyi. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak lupa tentang apa yang dilakukan. Jadi ini saya ingatkan kita sebagai seorang Muslim untuk persoalan ini. Balik pada isu apa tadi? Wahabi. Saya sebenarnya belajar di Jordan, tak dengar perkataan Wahabi ni. Balik Malaysia, saya cakap lain sikit, barulah dengar perkataan Wahabi. Asalnya saya bukan peminat baca buku Muhammad Abdul Wahab ni, sampai sekarang pun saya tak berapa baca buku dia. Saya lebih baca, kalau kata saya baca buku Ibn Taymiyah dan buku tokoh-tokoh lain saya baca. Tapi bila orang nak sebut pasal Wahabi ni, lama-lama kita pun kena cari jugalah Wahabi ni. Apa benda? Apa beza Wahabi dan Asri? Jadi saya cari. Saya nak sebut beberapa hakikat. Pertama, Muhammad bin Abdul Wahab bukan Nabi. Seperti mana tokoh-tokoh lain terdedah kepada betul dan silap, demikian kita akur dia juga terdedah pada betul dan silap. Saya tak pernah dengar orang kata Muhammad Abdul Wahab tu betul semua. Itu satu perkara. Adakah Muhammad Abdul Wahab ini tokoh yang lebih besar daripada Ibn Taymiyah, lebih besar daripada Ibn Qayyim? Tidak. Tetapi beliau adalah salah seorang yang melakukan proses islah, pembaharuan di Jaziratul Arab dengan kadar-kadarnya. Asas kepada pemikirannya itu menghapuskan khurafat, kesalahan, penyelewengan akidah. Asas yang Muhammad Abdul Wahab lakukan itu benar. Bukan saya kata benar kerana saya minat dia, saya bukan peminat dia. Tapi tuan-tuan baca dalam buku-buku penulis-penulis lain, hatta orang daripada aliran-aliran lain, ataupun yang hatta bacalah Wahbah Zuhaili, hak Malaysia ni panggil Yusuf Al-Qaradawi, mereka semua memuji sumbangan dan gerakan beliau. Ada tak kemungkinan beberapa tindakan Muhammad Abdul Wahab itu ataupun gerakannya tidak sesuai di Malaysia? Mungkin di sudut pendekatan, kerana iklim padang pasir dan Arab itu kadang-kadang mungkin juga pendekatan itu agak sedikit keras dalam beberapa perkara. Ia tak sesuai untuk kita pakai di sudut uslub pendekatan, approach dia tak sesuai, tetapi di sudut konten dia betul. Kalau saya bersetuju dengan Jamaluddin Al-Afghani atau Rashid Ridha atau Muhammad Abdu, saya tahu tokoh-tokoh ni pun ada komentar-komentar tersendiri bagi berbagai pihak, atau saya setuju dengan pandangan tokoh-tokoh tertentu, adakah berarti saya bersetuju dengan semua pandangan? Tidak semestinya. Bilakah isu Wahabi ini kebelakangan besar? Wahabi ini dia besar kerana baliknya. Pertama, ada baliknya orang yang pergi ke Jordan, ataupun kerana di Jordan ada seorang tokoh yang bernama Hasan Saqaf. Hasan Saqaf ni ada orang pergi jadi murid dia.
Dia tulis semua, Masya Allah, buku dia penuh dengan cercaan pada orang saja. Saya bukan kata saya setuju 100% dengan Albani. Saya setuju dengan sebahagian, hatta takhrij iaitu penilaian Albani terhadap hadis itu pun sendiri, saya barangkali punya beberapa pandangan dalam beberapa nuktah.